Puan, ke salah satu kelebihan kita menabung emas lah. Emas ni boleh dijadikan sebagai tabungan jangka panjang. Kenapa Puan? Sebab bila kita menabung emas tuan, emas ni dia mengekalkan nilai simpan kita ataupun nilai kos kita dalam jangka panjang. Jadi tuan, kalau kita ada simpanan yang banyak lah, contohnya 100,000, 200,000 dalam bentuk wang tunai atau yang tuan simpan dalam tabung haji ataupun ESP saja, lebih baik sebahagiannya atau 10% tu ditukarkan dalam emas. Pertama tuan-tuan, ya kita nak pertama nak menjamin dia punya nilai dia lebih kekal dan jangka panjang. Kedua, tidak terguna dalam masa terdekat. Contoh itu kelebihan dia jadikan emas ni sebagai simpanan lebih baik untuk jangka panjang. Contoh jadi, sesiapa yang ada simpanan yang baik dalam tabung haji, ESP ataupun KUSP, bolehlah pertimbangkan tukar ke peti emas. Moga-moga tukar peti emas tu simpan tu lebih bertahan lama dan nilai juga boleh bertahan lama dan jangka panjang. Jadi kepada siapa yang belum lagi ada belum lagi menabung emas di Pegon, mudah saja kali di bio ataupun di posting ni, insyaAllah saya bantu banyak. Tuan-tuan, saya belanja view di Cape Town, sangat cantik. Bye.